Masya Allah cantiknya. New Zealand ni adalah negara nombor 2 yang paling selamat di dunia. So hari ni planning, besok fly. Oh ini siapa yang pakai kereta ni dulu memang orang kaya. Memang banyak gila dolphin tadi swim kat sini. Saji. Finally, lepas 11 jam flight daripada Kuala Lumpur ke Auckland, dah sampai dah sekarang ni. Aku tengah tunggu bas untuk ke domestic transfer sebab aku nak fly ke Christchurch pula. Aku dah ada geng yang menanti aku sebenarnya dekat Christchurch. So aku planning untuk travel sekitar Auckland dalam 12 sampai 15 September lah. Lebih kurang dalam 3 ke 4 hari macam tu. Untuk transfer ni kena berjalan sikit lah daripada International Airport yang belakang sana tu. Jalan dalam 2 ke 3 minit. Tunggu kat bus stop ni dan kita akan naik bas pergi ke domestic. Apa? Nak naik bas? Mana bas? Tunggu bas ni tak lama pun, dalam 2-3 minit macam tu je. So luggage ni dia boleh bawa masuk dalam kabin. Lepas tu dia boleh extend lagi barang ni. Dalam ni macam-macam barang kita orang letak. Boleh 2 orang naik untuk budak kecil lah. So Alisa dengan Haris memang boleh naik. Lepas tu nak jalan sama ada kita tarik ataupun diorang tolak sini guna kaki lah. Ini kali kedua kita orang fly dengan luggage kecil ni. So kalau korang nak beli, just klik je dekat produk bawah ni ataupun just dekat description lah. Memang sangat-sangat function lagi ni untuk travel dengan anak. Finally, lepas naik second flight domestic sejam setengah, kita sampai dekat Christchurch. Sampai-sampai sini sejuk gila. So kita kat sini nak pick up kereta yang aku dah booking. Booking tak payah bayar, free je booking. Tapi yang ni kena bayar kat sini lah. So senang. Okay, settle urusan untuk sewa kereta kat sini senang. Sebab tadi kita turun kat atas, bawa kereta ni and ambil luggage kat sini. Depan ni je tempat sewa kereta. Easy, Hertz, Europcar apa semua. So far aku dah compare antara semua ni. Untuk kereta yang aku nak sewa, Easy ni paling the best lah. Ada depends. Kalau korang nak compact ke, nak van ke apa semua, tengok compare lah harga. Boleh compare dekat booking.com, dekat trip.com ke Klook dan sebagainya lah. Tapi ni memang aku directly dekat dia punya website macam murah sikit lah. And size dia besar lah. Dia adalah sebuah SUV segmen C yang agak besar juga. So muat lah untuk semua punya luggage yang besar-besar ni kan. Korang nampak kan cuaca kat sini, matahari ni macam panas terik. Tapi sebenarnya sejuk gila tau sekarang ni. Ya betul. Angin dia sangat-sangat sejuk Haris kan? Ya betul sejuk. Lebih kurang dalam 5 ke 6 darjah Celsius lah sekarang ni. By the way, sekarang ni dekat New Zealand, diorang dah penghujung musim winter. So dah nak masuk musim spring, which is musim bunga lah. That's why cantik lah dengan cuaca dia, dengan dia punya pemandangan. Nanti aku akan belanja korang. Pemandangan dia memang super cantik gila. So dah jumpa dah kereta kita orang. Ini dia Mitsubishi Outlander warna merah. Wah, ni warna favourite aku ni. Besar ni. Nice gila kot design dia. Cantik. Kok design depan dia, handsome. Memandangkan aku ada anak kecil ni, umur baru tahun. So, kena ada kasih. Ni memang wajib lah, undang-undang doang kan. Wah, besar boot belakang dia. InsyaAllah muat everything. Okay, macam korang nampak sekarang ni, aku dah sumbat segala bag-bag kat sini. Memang muat. That's why kena kereta besar macam ni. Basically sekarang ni aku dekat sekitar South Island, New Zealand. So dia ada beberapa island berbeza lah kat sini kan. So South Island ni dia ada Christchurch, dia ada Queenstown dan sebagainya lah. So now kita orang dekat Christchurch. Dan first thing first, bila drive ni kena faham dulu jalan dia macam mana. Dan luckily sini memang right hand drive, sama je macam Malaysia. So memang sangat familiar lah untuk kita nak drive kat sini apa semua kan. And jalan dia pun okay, tak pening sangat untuk first time dekat New Zealand. Aku tengok pun macam
mudah faham. Orang kat sini pun bawa kereta kira okey lah. Ini first impression aku untuk first day. Tak tahulah second day, third day macam mana kan. But so far dekat bandar Christchurch ni okey. Sebelum gerak ke Lake Tekapo, itu memang destinasi pertama untuk hari ni dan juga esok. Aku nak pergi ke Park and Save. So dia macam satu grocery store yang besar, supermarket, untuk nak beli barang-barang sikit, beli telur pun semua untuk nak masak kat sana nanti. Sebab kita memang tak makan lagi. Cari kedai pun macam agak susah sikit. So better beli apa-apa kat sana dulu. And along the way kalau kena makan, baru kita makan je lah. And then drive ke sana ambil masa lebih kurang dalam hampir 3 jam juga. So memang agak jauh. And one more thing, jalan dekat sekitar South Island ni, Christchurch ke Queenstown, memang highway dia all the way free, percuma untuk kita gunakan. Memang itu satu kelebihan lah untuk orang New Zealand ataupun turis untuk kita nak berjalan. So murah sikit lah kita punya road trip tu kan. So yang costing aku rasa just minyak, sewa kereta lah. Tapi yang paling best sekali adalah currency kat New Zealand ni memang murah. Dia tak mahal macam pergi Europe ke, even Aussie pun agak mahal jugalah. Singapore pun dah 3 kan. Kat sini dah 2.4 macam tu kot. So memang murah lah currency sini. So kalau nak beli makan ke, beli apa-apa ke, sewa ke apa semua, memang okey harga dia. Compare to Europe, memang darab 5, darab 55 kan. Kalau kat Swiss, dekat UK ke tu memang keras lah. Okay, settle barang dapur. Mana barang dapur ni? Ini dia. Lebih kurang dalam $80 tadi lah. Sekarang tengah lapar gila. So aku nak tapang makanan dulu. Ada satu kedai halal kat sini, Clark's Fried Chicken. So ini antara yang aku order lah. Harga dia pun not bad lah. So aku plan just makan dalam kereta je. Sebab 3 jam juga road trip nak ke hotel ni. Hari pun dah malam. Abang tag kegemaran Malaysia. Weh, jauhnya abang ni sampai. sejuk lah. Jauhnya. Tiba-tiba rasa sejuk lah. Kau bukan dari ni, Rawang ke? Rawang dah drive Berapa? jauh 3 hari dah dari Rawang. Pagi-pagi dah mana kereta kau? Nak rumah kau? Tak, mana reception dia? Tak ada. Masuk. Oh, termasuk? Dia ada nombor pin dia bagi. Kau dah book ke? Dah, mesti lah dah. Gila Faiz tak book. Semua dah settle lah. Dia gamble je. Dekat pin tu ada macam pin kau kena ambil. Kau book dekat mana? Booking? Booking.com. Nanti dekat DM nanti kau tengok. Finally sampai dekat Lake Tekapo Cottage. So satu malam di sini, harga dia aku booking itu 600 lebih dekat Booking.com, which is okay lah kan. Sekarang ni aku tak tahu mana satu bilik aku, sebab dia tak tulis nama bilik. Dia just bagi kod untuk masuk je. Okay, now kita try lah ke satu mana yang kosong. Hotel untuk hari pertama dekat Lake Tekapo Cottage. Sekarang ni aku tak tahu mana switch buka lampu dia. Tak jumpa pula. Oh, sini. Parking kat depan ni ada view nanti waktu siang. Ada gunung depan tu. Dia macam studio lah, studio house. Kecil je. Sejuknya. Kena buka heater ni. Ini tandas dia. Simple je tandas dia. Nice. Jalan waktu malam kat sini dengan anginnya, dengan sejuknya. Sekarang ni cuaca dalam 3 darjah Celsius. Dan sekarang ni aku berada dekat sekitar kawasan pergunungan. Aku lupa nama gunung ni apa, tapi literally memang view kat sini adalah view gunung. Second day dekat New Zealand, Lake Tekapo. Pagi ni aku decided untuk running. Baru pukul 6.30 pagi, tapi dah sunrise dah. Kau tengok belakang ni. Ya Allah, Masya Allah cantiknya. Ada gunung bersalji kat atas tu. Angin kuat gila guys pagi ni. Oi, kebas telinga aku. Suara tak ada, tapi view vorti lah. Kau tengok view belakang ni. Ada gunung-gunung atas tu. Ini tasik dia, air warna biru. Lepas tu jambatan besar sini. Cantik. Memang A+. Tak jadi running, sejuk sangat. Sepeda aku morning walk je.
Haris dengan Lisa masih tidur lagi. Alhamdulillah, walaupun katil dia macam ni, tapi muat jugalah. Kita orang tidur berempat kan, sebab satu malam je. So it's okay dengan kesejukan dia. And luckily tilam ni dia ada heater. Nampak tu, ini dia ada heater. So malam tadi tidur memang selesa lah kan. Ni heater dia, kena setting kat sini. So kita boleh set berapa kepanasan kita nak kan. Lepas tu dia punya aircon pun boleh panas. Ini adalah menu untuk sarapan pagi kita orang hari kedua dekat New Zealand. So ada nasi kosong, brokoli dan juga ayam goreng. Simple je. Yang penting kita ada sos cili dan juga ada roti ni lah dengan butter, peanut butter. So aku dah settle kemas semua masuk kereta dan check out dekat sini awal pukul 10 pagi. That's why kita nak siap-siap apa semua. Now nak gerak ke viewpoint untuk ambil gambar pula. Jom. Sekarang ni pukul 9.30 pagi dekat sekitar Lake Tekapo dan cuaca dia okey. Dia tak sejuk macam awal pagi tadi. Just nice kat sini. View memang A+ lah, cantik lah. Tapi matahari dia sana. So kalau nak ambil gambar dari sini ke sana tu macam backlight sikit. Kat sini gunung dia masih lagi salji kat atas dia. Wah, open view sini Air dia warna hijau babe. Aku tak pasti korang nampak ke tak kat depan ni, disebabkan oleh matahari sangat-sangat cerah dari depan sana. Tapi macam ni lah view dia. Cantik gila babe. Ada burung seagull. Wah, panoramic view dia cantik. Adik duduk. Adik cakap. Hi guys, cakap. Nampak macam biasa, ranting biasa, tapi sebenarnya ini adalah duri tau. Tajam ni. Ni tajam ni. Kalau kena ni sakit ni. Kalau kena baju ni berlubang hati sikit lah ya, jangan kena baju. Penuh ni, pokok-pokok dia. Sejuknya. Sejuk. Tadi tak pakai baju, baru pakai baju. Ni namanya Uncle Mecha. Tinggi je. Dia potong angin, potong angin. Snokek kau. Halo. Saya semua lah. Kodi. Ni Odi. Ni Naif. Okay, dah settle kat Lake Tekapo ni. So sini semua ada Naif, ada Odi dengan Mecha dengan Abang Hafiz sekali. Now dah settle, nak ke Lake Wanaka pula. Wanaka dah mana? Angin masuk sini, dia keluar sini. So aku jalan laju. Okay, pun sama Sama, kita game sama sikit. Puji. Puji kan tu. Ini apa, Sony? Tak geng. Tengah-tengah ni ada church dan ini adalah view dia. Dengan angin kuat dia. Disebabkan aku geram sangat tengok view sini, so berhentilah ambil gambar banyak. Nampak? Angin kuat. So ni kereta aku merah, ni kereta geng Audi lah warna putih. Kereta sama je. Dari tadi aku nampak dia set up tak habis-habis lagi. Aku tak tahu nak ajak apa. Saja try je ni. Dari tadi. Jadi tak jadi belakang kira. Okay, kita cuba. Tahu game berapa dia guna? S7C Mark II. Wah, gila lah. Ni sebenarnya banyak lipas. Okay. Lepas tu kat atas tu dia dah clear dah lah. So itu nama dia Lindis Pass. Betul. Okay, faham. Daddy. Yeah. Hari first time naik mountain ke kedua kali? Lupa lah, kedua kot. Kedua lah. Daddy pun dah lupa lah. Dekat sini dia macam ada satu viewpoint lah dekat bahagian atas ni kan. So kita nak naik atas ni, kena hike sikit. Tapi okay lah, dia punya trail tak tinggi sangat. Just nice je. Winter, Ha? dia akan putih. Wah, Dia akan ada. mesti sebab salji kan?
So ini tour guide kita ke New Zealand. Buat tour guide. Tamiya? Tamiya. Mana pula masuk cerita Tamiya ni? Stamina. Stamina. Okey. Stamina tu kan. Bunyi ada lebih kurang lah. Uncle boleh terima lah. Oh, uncle dah Uncle dah. Kita abang-abang lah. Cantik lah sini. Sini, okey guys, aku nak beritahu korang. Kat sini haiwan liar semua tak ada. Tapi kita jumpa 2 hari ni. Dekat depan dengan belakang. Dengan warna merah ni. So sini monyet tak ada. Okey. Ular tak ada. Beruang tak ada. Sebelah Beruang ada ya? Binatang berbisa tak ada. Sebelah tu. Oh. Bro. Binatang berbisa tak ada. Oh, binatang bisa tak ada lah. Kalau nak camping, so selamat. Selamat lah. So kat sini boleh lah camping. Silah kan. Kalau jengking tak ada kan. Lipan. Kenapa tak ada lah? Dia orang tak pernah wujud. Ataupun yelah dia tak masuk Maybe sini. suhu dia kot. Suhu dia tak boleh adapt dekat suhu sini. Dekat sini kalau ada salji dia cantik lah. Ataupun rumput hijau pekat kan. Okey, sejuk. Satu fakta menarik, actually dekat Leti Kapur yang kita orang menginap malam tadi, rupanya kawasan tu akan ada aurora. Bulan Mei sampai September ada aurora. Cumanya dia tak tahu bila lah, hari apa semua tak pasti. Malam tadi aku ada try juga cari tapi tak ada. Milky Way pun tak ada. So macam banyak awan tutup malam tadi. Mungkin next time lah kot. So kalau nak cari aurora, nak tengok dekat Leti Kapur tu antara tempat yang boleh pergi tengok. Sekarang ni angin tengah kuat gila kat sini. Okay, sebab dia open space, kawasan terbuka. Korang dengar tak bunyi kat pintu ni? Bunyi angin kuat gila kat pintu ni. Memang kuat gila bunyi angin sini. Wah, rasa kereta goyang-goyang sikit. Aku tengah berlawan dengan angin ni. Kita orang akan makan berkelah kat sini sebab dah masak siap-siap dekat rumah tadi. Let us go. Adik, Okay. itu bukannya sarung tangan. Soket kat kaki. So inilah dia Lake Wanaka tu. Sini bukannya laut tau, ini adalah tasik. Tapi bunyi macam laut. So inilah kita punya tempat piknik untuk hari ni. Tasik Wanaka. Tasik ke Lake Wanaka? Baik. Kita tengah makan piknik kat sini. Ni banyak ni. Peminat-peminat banyak. Satu fakta menarik pasal New Zealand ni adalah ini antara negara yang paling selamat di dunia. Kalau tengok dalam list, actually New Zealand ni adalah negara nombor 2 yang paling selamat di dunia. Paling selamat tu dalam konteks kat sini untuk haiwan yang berbisa tak ada. Macam ular ke apa-apa yang berbisa memang tak ada. Even jenayah pun rendah kat sini. Dan kalau kita tengok dalam top list tu memang nombor 1 adalah Iceland. Lepas tu ada jugalah Ireland dan macam-macam negara lagi yang selamat di dunia untuk kita nak travel. Macam korang nampak dekat bahagian lantai jalan ni. So ni dia punya tasik. Ini semua adalah sejarah tentang Maori lah. 1992, Civil War semua ni nampak. Kita boleh baca kat sini. 1994. Explain sikit ni pasal toilet ni. Okay, macam ni. Kalau kau nak berak, biar kencing, ni boleh. So yang ni free tak? Memanglah sebab ni toilet. Betul. So macam korang nampak lah. Dia macam bayar lah tapi tak bayar pun. Ni free sebenarnya. Nice kan toilet dia. Okay, tengok sikit dalam macam mana. Simple lah. Dia guna stainless steel. Okay, bye-bye. Okay. Jadi ni pergi toilet sekejap. Your maximum use time Puyuh. is 10 minutes. Puyuh. Press button to unlock door. Ada orang bercakap. Sedap pula suara dia. So dia bagi masa 6 minit je untuk aku settlekan segala dalam toilet ni. Thank you for using Excel. 6 ke 3? 6. 6. Ya, boleh. Wait, 6 minutes to berak. Adik jom. Serius. Suara sedap gila. Dia cakap tu macam gentleman gila. Aku cakap ada orang ke? Aku tak Dia macam besi bunyi suara dia. Satu benda yang best travel dengan dia orang ni. Kau tengok kamera dia. Dahsyat-dahsyat. Lens dia. Ada dahsyat. Diorang ni power-power ambil gambar.
Ha? Dah over. Dah apa? Macam beritahu aku lah, aku tak tahu. Okay. Kata pokok tu paling orang nak ambil gambar kat situ. Ikonik lah kat sini. Ikonik. Dia nampak kering tapi sebenarnya dia hidup. So kita orang sekarang lepak dekat Ice Creamery Patagonia and Chocolatery. Ice cream coklat, chicken coklat, ada butter croissant and hot chocolate. Sedap gila hot chocolate dia. Dah cecah sikit, tapi dia tak ada apa ni, krim atas dia. Dia punya butter croissant ni crispy. Settle dekat Lake Wanaka tadi, kita chill agak lama lah situ kan. Lepak-lepak, santai-santai. Now aku bergerak ke hotel yang kedua, iaitu dekat The Camp Lake Wanaka. Sama juga hotel dengan diorang. Actually memang trip kali ni kebanyakan hotel aku sama dengan diorang. Walaupun planning tu berbeza. Asalnya memang aku tak follow diorang pun. Memang tak ada planning nak follow diorang. Tapi dia macam randomly and last minute. But literally memang aku beli tiket flight, planning apa semua dalam masa 2 hari je. So hari ni planning, besok fly. Memang macam tiba-tiba kan. The reason why adalah disebabkan oleh jadual aku tak tentu. So aku tak boleh planning dalam masa yang lama. Planning dalam masa yang lama tu boleh, tapi tengok pada bulan juga. But setakat ni jarang lah aku planning lama. Paling lama pun rasanya dalam masa 2 bulan. Itu planning paling lama lah. Tapi biasanya memang aku ambil masa dalam 1 ke 2 minggu lah untuk planning nak travel mana-mana. Yang ni antara yang cepat lah. Hari ni decide, besok fly. Sama juga dengan Korea awal tahun hari tu. Hari ni decide, besok fly juga. So macam tiba-tiba je. But it's fun. And kalau tempat-tempat yang aku dah familiar, okay. Tapi tempat yang aku tak familiar, dia macam agak tough. Tapi memandangkan geng-geng audit, ada itinerary, dah ada planning diorang sendiri. So aku just follow je planning diorang tanpa aku buat planning aku sendiri. Lake Wanaka dengan kawasan hotel aku, ataupun specifically the camp ni, dekat je. Dalam 15 minit je drive. So tak jauh pun. Kita akan stay sini dalam 2 malam, which is 3 hari 2 malam. Dan cost dia RM1,000. 1 malam RM500, which is aku rasa affordable lah. Nanti korang tengok macam mana kawasan rumah dia. Memang besar. We are close. So late arrival kena collect kat dalam ni. Ada tak nama tu? Ramai yang tak sampai lagi ni. Oh ni Amsyah, Muhammad Zainal Abidin. Ni aku punya Amsyah. So ini office. Dan ini sebenarnya adalah cabin tau. Kita boleh sewa kat sini. Murah sikit. Cumanya dia kecil lah. Untuk bujang aku rasa sesuai. So kita punya bilik dekat bahagian belakang dia ni. Rasanya yang ni. Yes, this one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kasut. Nice. Cantik. Cun. Okay. Ini heater dia ni. Oh, dah panas lah. Dia dah buka siap-siap. Tempat masak, sinki, dia ais, microwave. Lepas tu ada lemari sekali. Tempat makan. Nice. Haris tengah study. Dia buat English sekarang. Tadi Mac dah settle lah. Ui, lajunya. So inilah keadaan kita untuk malam ni. Kita rewang malam ni . Rewang. Pasal Indomie kau ada susu. Special. Itu minyak dah jadi susu. Milky. Gila lah. Ini makanan yang paling susah sekali. Susah lah masak ni. Goreng. Indomie ada jual lah dekat Pak Ensif. Ada kan? Ada. Oh ada nampak. Ada nampak. Ini aku ingat buat nyamuk. Macam buat nyamuk kan. Lain macam sikit lah. Macam washing machine lah dia punya ni. Ada kenyang dah. Good. Asal dah dia? Dah makan kenyang pula. Itulah dia main tu. Kan? Tak tahulah budak dah ni buat apa pagi ni. Adik sini tengok. Adik pakai apa tu? Kam. Tengok pakai kasut abang dia. Pakai topi. Pakai bag. Yang ni kenapa pula ni pakai menutup mata kat kaki ni? Yeay! Aduh. Adik. Banyaknya bag. Nak pergi mana? Mau gimana? Adik nak pergi mana? Pergi mana?
Apa? Hari ni keluar lewat sikit. Geng Audi semua dah gerak pergi tempat lain. So kita orang asing lah ni. Aku dengan family aku pergi tempat lain juga. Sebab ada budak-budak macam susah nak follow pace diorang. And then hari ni pun nampaknya cuaca hujan. Kalau tengok pada forecast. Suara aku pun tak apa-apa ada ni. Sebab 2-3 hari sebelum ni macam tak cukup tidur. Even dalam flight pun tak cukup tidur. So malam tadi dapat tidur dengan lebih lena lah. Lebih kurang dalam 8 ke 9 jam tidur macam tu. Sebelah sana tu kawasan Bukit Bukau. Morning. Hai. Hai. Sejuk? Tak. Tak sejuk? Adik pakai. Adik pakai baju? Sejuk. Haris tak sejuk. Ya ke? Adik pakai. Pakai baju? Pakai. Tutup baju. Oh. Adik mana stokin adik? Pakai stokin? Adik sejuk. Haris pakai baju. Aktiviti kita orang ni kawasan indoor sebab aku ada booking Toy and National Car Museum. So first time lah nak pergi museum dekat New Zealand ni kan. Tengok macam ni keadaan dia. Sebab nampak menarik lah. Dah sesuatu pada budak. Sebab dia toy museum kan. So daripada hotel aku nak ke toy museum lebih kurang dalam 20 minit je. Kalau tengok pada cuaca sekarang hujan dah berhenti. Tapi mendung lah pagi ni. Oh jalan teruk lah. Ini adalah peta dia. Agak besar juga lah kawasan ni. So kita orang kat sini. Boleh jalan belakang-belakang tu semua. So dia ada gabungan antara indoor dan juga outdoor. Ni bawa budak-budak memang best lah. So harga dia untuk 3 orang, sebab Haris kena bayar juga, Alisa free, adalah RM136, which is bagi aku okey lah. Affordable lah harga dia. Wow, banyak gila dolls ni. Uyuh. Dia nampak menarik tapi dalam masa yang sama rasa seram. Rasa seram. Ada Annabelle pula dah ni. Wih, ini betul-betul doll. Realistic doll ni. Itu dibawa stroller. Ni malam-malam agak-agak hidup lah ni. Ibu jangan. Oh ni kereta tahun 1921. Ford Model T. Oh terlalu banyak toys lah sini. Terlalu banyak. Oh ni tempat isi minyak tahun dulu 1940. Stesen minyak 1930. Oh gila lah. Oh ni semua kereta-kereta klasik. Train lama Haris. Old train. This is old camera. Hitachi, Canon. Kamera zaman dulu-dulu ni. Bawah ni semua dia Smurf. Atas ni Witch. Macam-macam ada. Ini Streka lama ni. Dulu Streka memang guna arang tau. So kita kena buka bahagian atas ni. Buka bahagian atas ni. Lepas tu masuk ke arang dalam dia, baru kita boleh iron. Dia memang kecil sikit. Dia macam F1 tapi versi yang budak-budak punya. Ada enjin. Dia memang sempit. Ford Mustang 1966. Legend ni. So kawasan ni dia macam gabungan antara indoor dan juga outdoor. Kena pusing daripada bangunan ni ke bangunan ni, bangunan sebelah sana, sana dan balik. Ini Fire Tender 1948. Ini zaman dulu typewriter. Sekarang komputer kan? Sekarang komputer, dulu typewriter. Pakai benda ni lah nak type buku. Surat, buku. Macam dia bukan nak tahu. Ni tak tahu dia imitate bandar apa. Rasanya mungkin dia imitate bandar New Zealand ke apa kan. Morris Minor 1958. Kereta ni tunggu lama sangat sampai dia berbulu. Motor polis tahun 1979. Honda CB 650 polis. Wow, klasik gila. Ini pula kereta bomber 1926. Renault Fire. Gila. Ini kereta bomber tahun 1927 guys. Bug fire engine. Atas tu semua motor lama-lama. Tahun 1960-an punya. 50-an. Oh ini siapa yang pakai kereta ni dulu memang orang kaya. Geng-geng elit lah pakai kereta ni dulu. Kalau working class tak pakai macam ni. Biasanya dia orang naik motor, naik bisikal je kaki je. Ini kereta Honda Mitsubishi lama ni. Honda Prelude 1981. Barulah JDM. Ford, Laser, Toyota, Corona. Oh gila, tak sensah ni. Ni legend ni. Toyota MR2 Twin Cam. Wah, ini style ni. Tengok dia punya lampu depan dia. Buka tutup. And ni jenis macam 2-seater je. Ada spoiler lagi belakang. So ini motor untuk orang yang kurang upaya lah. Nampak? Dia masuk ke belakang. Lepas tu dia punya kursi roda masuk sini and bawa motor. Style kan? Motor Honda zaman dulu. Di kanan ada kompartmen ni. Dia buka kompartmen ni. Oh ni enjin, kompartmen.
Enjin kat tepi guys. Ada enjin kiri kanan. So ada 3 tayar lah. Tayar depan kecil, kiri kanan tayar besar. Comel lah motor ni. Belakang ni boleh tutup, tapi tak aerodinamik lah. Besar kan, macam kereta pun ada. Atas ni kebanyakannya motor-motor Jepun lah. Ada Honda, Suzuki, Yamaha. Legend ni semua ni. Cantik ada gambar, cantik. Cantik. Good. Honda City Cabriolet 1984. Ini dikenali sebagai Honda Jazz lah kalau kat Europe. Honda Jazz zaman dulu punya 2 pintu. Comel. Ini Datsun. Ini Cadillac ni memang muscle car yang handsome lah daripada US kan. Tahun 1976. Ini dulu siapa yang pakai memang dia kaya lah. Ni pun besar gila. Nampak? Cadillac V8. Ni pula apa ni? Plymouth Dodge. Kita Dodge wagon tu. Kalau tahu macam buat keranda tu. Hujan. Settle lah semuanya dekat Toy and Car National Museum ni. Now kita nak pergi ke bandar untuk lunch and pusing-pusing hari sana lah, tengok ada apa. Alisa tengah tak nak pakai penutup kepala sekarang. Dia tengah main-main. Actually kawasan aku pergi ni adalah salah satu tempat yang ikonik jugalah dekat Lake Wanaka. Nama tempat aku ambil gambar tadi adalah Dead Wanaka Tree. Pokok-pokok ni pun antara yang ikonik juga kat sini. Sekarang ni aku dekat kawasan hutan untuk pergi ke Fairy Forest. So Fairy Forest ni untuk dalam gambar Google Map, ni macam ada rumah-rumah kecil tau. Macam fairy tale punya kawasan lah. So nak tengok macam mana rupa dia nanti. Nampak depan ni. Asalnya tempat ni cantik lah kalau tengok dalam gambar kan. Tapi kat sini macam dah disaster sikit. Mungkin hujan lebat sangat ke, pokok jatuh ke apa kan. Nampak macam tak terjaga sangat. Tak sure lah siapa buat benda ni, tapi memang agak unik lah kan. Dalam hutan tiba-tiba ada macam ni rumah kecil. Ni ada ni Aris. Maybe untuk ni kot, burung duduk dalam ni kot. Masih ada kursi lagi dah ni lah. Ni kalau chill-chill camping sini best juga. Kecil je rumahnya. Wah, cantik ni sungai dia. Wah, dia boleh lalu tapi jalan susah sikit lah sebab licin. Bawah tu je. Oh, dia ada. Ya. Sampai. Masya Allah, cantiknya. Kita je dekat sini Aris. Wah, so kita dari sana atas turun bawah ni, tiba-tiba lalu kat sini pasal lumut ni. Ada kolam kecil ni, cantik. Jom. So now kita nak naik atas. Tapi macam tak ada jalan naik atas je. Tak ada laluan. Kena lalu sana balik, jom. So cottage aku dekat depan tu, tidur 2 malam. Depan ni actually dia ada sauna tau. Tapi cuaca tengah mendung lah. Aku perasan kebanyakan camper van ataupun motorhome kat sini jenama Maui. M-A-U-I. Banyak lah. Indie campers ke apa macam kurang sikit lah. Walaupun ada juga indie campers sini, tapi kebanyakannya jenama Maui lah orang sewa sini. Tak sure berapa harga. Tapi ramai juga orang Malaysia yang bawa camper van kat sini. Comel sedap tu, besarnya. So Haris nak tolong Daddy buangkan sampah. Daddy pula nak pergi basuh kain. Jom. So kat sini kita basuh dan ada 2 washing machine dan 1 dryer. Dryer kena tunggu sikit lah, lambat. Tunggulah 30 minit akan siap lah. Malam ni kita nak masak tom yum, favourite Haris. So Haris tengah potong. So inilah chef kita untuk malam ni. Dengan bawang ni. Nasi basmati. Nasi beli kat sini ya? So malam ni tak suara. Malam ni kita makan telur dadah Malaysia buat
dengan tom yum. Tom yum. Tom yum air. Settle, kemas everything. So hari ni kita akan gerak ke Queenstown. Akan kemas lah. Sampah nak kena buang sekejap lagi depan tu. So bag pun aku dah sumbatkan semua sini. Alhamdulillah kereta ni memang function, muat semua. Lain macam cottage warna-warni pintu dia. Dia buat untuk grup cerita hadis. Haa tu. Siapa yang Kan? susu bang? Oh ni susu tu. Kau cakap sedap. Ni okey lah. Ni apa? Pam? Faham? Gila banyak gila kata dia. Ini kalau bujang ni sedap lah. Kan? Backpackers lah kan? Betul? Ada 5 boleh tidur. Oh, 6 orang. Hai? 2. Oh iyalah 2. Ha. Kalau nak lagi, extra yang bawah. Ada ke? Boleh tarik. Boleh tarik Panas okey? Panas? Okey je. Just nice lah. Just nice. Cuma masak lah tak boleh lah. Betul. Lepas tu kita menggunakan Faiz punya dapur. So ini kali kedua aku nak isi minyak. Semalam aku isi 20 NZD. Dan kali ni aku nak isi dalam 100 NZD sebab minyak nak habis dah. Isi tekan confirm. And aku akan isi RON 91. Ni hijau ni. Kalau kat Malaysia minyak paling murah kita adalah RON 95. Tapi kat sini dia ada RON 91, 95 dengan 98. Okay, so dah stop isi minyak dah. Total 116 NZD. So kalilah 2.4. Itulah cost dia untuk isi minyak full tank. Bagi aku harga dia not bad lah. Tak adalah overpriced sangat kalau compare tu group kan. Masuk je parking, tiba-tiba ada kepala anjing kat belakang ni. Ada 2 ekor. Comel. Bayangkan tempat kita shopping, beli barang dapur ke, beli barang apa, tiba-tiba belakang ni ada view gunung cantik. Hari ni masuk hari yang keempat. Aku road trip dekat sekitar South Island, New Zealand. Dan boleh katakan majoriti kereta atas jalan kat sini adalah kereta Jepun. So kereta yang aku familiar lah. Aku banyak nampak misalnya macam Mitsubishi, Toyota, Nissan. Honda macam kurang sikit. So paling banyak rasanya Toyota dengan Mitsubishi kat sini. Untuk kereta konti macam Volkswagen, BMW, Audi apa semua memang tak banyak sangat lah. Dia ada tapi tak banyak sangat. Aku perasan dekat kawasan gunung tu ni memang merata-rata tau ada kambing. Even dekat lereng gunung, lereng bukit dia pun memang kambing tu seramba je makan. Dia pun je kambing gurun tau. Dia kambing yang berbulu tu lah, kambing biri-biri lah. So tepi-tepi lereng bukit ni kambing makan rumput. Macam di mana-mana saja ada kambing. Sementara drive daripada Wanaka ke Queenstown, tiba-tiba dekat kawasan gunung ni ada salji. Kau tengok masing-masing excited. Apa first impression kau dengan salji? Ya, sejuk. Macam dekat petak ais tak? Tengok dia baring situ. Dia buat butterfly kat sini. Depan tu Haris, depan sikit. Saya yang tebal sikit kalau nak buat. Ni. Okay, go. Ya Allah, excitednya dia. Adik main snow dengan abang. Comel lah adik. Tapi glove dia tak sesuai ni. Ni glove basah. Korang tengok jalan dia berbelit-belit lah, berpusing-pusing jalan dia. So sekarang nak sampai dah dekat Queenstown dalam 19 minit aja lagi. Alhamdulillah dah sampai dekat Queenstown. So bandar Queenstown ni dia macam dikelilingi oleh gunung ganang tau. Adalah macam kat Grindelwald New Zealand. Nampak belakang ni gunung besar tu, keliling gunung.
So kat sini kita orang planning untuk makan kedai halal. Ada satu kedai Melayu kat sini, nama kedai dia The Communal Cafe. So lagi nak masuk tengok kat mana kedainya dan kenapa yang ada di sini. Dan aku jumpa satu kereta yang menarik kat sini yang tak ada kat Malaysia, iaitu BYD. BYD ni memang tak ada Malaysia, pickup truck. Ni kalau masuk Malaysia ni antara model yang aku berminat untuk beli lah. BYD Shark 6. Tengok, all wheel drive. Cantik design dia. Nak drive tapi memang jalan tutup. So hari ni kan booking flight pula. Nak sampai lah. Nak mendarat lah. Tengok dah dapat kata tak boleh mendarat. Patah balik. Aduh. Memang Milford sana tu ada airport. Oh, ada airport? Small airport lah, very small. Dari sini? Daripada Queenstown naik flight. Burn lah. Lepas tu tak ada no refund lah. No refund eh? Tak refund. Oh, dia refund Dia lah. kata kalau masalah cuaca, Dia akan refund. So apa yang kita ada kat sini? Okay. Ada nasi lemak, ada chicken rendang. Wah, makanan Malaysia. Malaysia. Ya. Kau dah kebulur makan Malaysia kan? Aku Awak nak tu semua orang kot? aku nak makan ni lah, makanan luar. Ada. Oh yeah. Ada kerja kosong? Ada. Nak kerja sini mah? Boleh. Boleh. Jadi waiter kat sini ya. Cleaner tak apa. Apa lagi menu dia? Oh, ni banyak menu dia. Kita tengok. Sikit. Nasi campur. Ayam masak lemak Salam cilapi, rasa kecap. Kena Malaysia lah semua. Tu leko keropok dia. Aripap. Nice semua ada. Okay, ini macam kawasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat Selalu tengok video dia. Tiba-tiba ada Ustaz sini sampai. hari kelima. Hari kelima. Settle. Haris daripada umur dia 4 tahun sampai 6 tahun dia belajar dekat Little Khalid. Ni founder Little Khalid kat Malaysia. Haris, be careful okay? Sebab sini banyak barang. Tengok tau. Dia tengah nak keluarkan semua barang supaya kawasan ni nampak lebih cantik. Kita jumpa orang Malaysia yang dah 10 tahun duduk sini. Queenstown atas ni, kita bawah ni home. Dekat sini. Sejuk gila dekat sana. Jadi sebab dia dah dekat dengan Arctic tu. Best. Best lah. So you guys sini ke sini? Fly. Kita drive 2 jam lebih, 2 jam setengah. Oh jauh ke? Ayam masak lemak cili api. Aduh, ada teh ais. Slow. Ini menu kita orang dekat The Communal Cafe, New Zealand. Dekat tengah dekat bandar Queenstown ni, keliling gunung. So, Naif dia makan dah nak habis lah dia punya. Ayam lemak. Lemak cili api. Lepas tu ni aku makan nasi yang kurma. Ni Haris punya crispy. Lemak. Air kicap. Air kicap. Air kicap. Ni kepala ekor. Beef rendang nampak sedap. Ni nasi lemak ni. Waduh. Dan dapat air free sekali lah, included. Di Bandung ni blend special paling besar sekali. Siap solat dah. Ni so kita solat kat sini jap. Kita singgah Park and Save jap untuk tambah lagi padang dapur. Cantik di sini, view gunung belakang nampak. Putih. Cantik dah ambil gambar ni. Cuba ambil gambar aku. Mesti cantik. So ini antara barang yang aku beli, tapi ada juga barang yang kita kongsi lah. Kau tengok fotografer ni semua bukan kamera biasa-biasa Lens ni saja. Kamera pinjam. Lens saja dah 4,000 lebih ni. Pinjam. Kamera ni sewa ni. Oh tengok. Model-model kita ni. Oh gila bergaya. Macam orang lokal lah. Macam ni lah. Squid Game. Ni cantik ni, gambar ni cantik gila. Sebab lighting dari sana tau. Dari atas ni lighting macam ni. Shadow ada di situ. Lepas tu objek sini, subjek. Bayar. Lepas tu nampak lighting di sini dengan background macam tu kan. Tasik dia. Hijau rumput. Mixtures of dia punya subject background semua memang perfect lah. Itu para-para isteri korang tak nak ambil ke? Ada orang. Nama tasik ni Wakatipu Lake. Wah cantik ya.
Dekat Queenstown ni segala tempat cantik. Sebab dikelilingi oleh gunung kan. Dan sini banyak rabbit. Banyak taik-taik di bawah ni. Cuma dia nampak orang sini dia lari. Boleh turun jauh ni. Kita dah jumpa dah rumah rabbit dah ni. Weh, besar kan lubang dia? Seorang ni tempat teletubbies. Aku rasa depan tu teletubbies. Kalau cakap aku teletubbies ke? Aku nak mata tadi tu. Budak ni tengah independent. Adik nampak rabbit tak? Nampak lah mulut dia dengan dia punya ni. Ya, ada. Kat rabbit come. Sekarang ni aku daripada Queenstown menuju ke kawasan hotel lah. So lebih kurang dalam 2 jam jugalah perjalanan dia. Dan sekarang ni aku melalui sekitar lereng gunung dan tepi tasik yang besar ni. Cantik gila view kat sini. Cuma dia punya jalan tu agak tough sikit sebab sempit. Dan tepi ni memang gunung-gunung je. Lereng-lereng bukit dia memang rapat dengan jalan ni. So kena hati-hati sikit. Tasik yang besar aku tengah lalu ni nama dia adalah Lake Wakatipu. Memang aku tak tipu, nama dia memang Wakatipu. Aku tak sure kenapa, tapi mungkin ada sejarah-sejarah dia. So memang scenery kat sini panoramic view lah. Aku pun tak tahu aku berada dekat mana sekarang ni. Tapi nampaknya lepas 1 jam drive, sini dah mula nampak hijau-hijau tau. Dia punya pemandangan tak sama macam area Wanaka tu, serba brown kan. Sini dia dah mula macam spring punya vibe lah. Pokok-pokok dia, lepas tu rumput-rumput dia, ladang dia pun semua warna hijau je. Cantik. Matahari pun tengah memancar sekarang ni sebab nak sunset dah. Akhirnya dah pun sampai dekat kita punya cottage. Sekarang pukul 6.30 tapi dah gelap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So inilah rumah kita untuk 1 malam je. Ya. Dah pergi toilet nak kencing. Kejap. Go. Okay, masuk. Okay dah. Sini lah toilet garis. Go. Dia buka lampu. Dah. Simple je lah. Ada sinki, ada tempat masak semua. Okay lah. Microwave TV. Aircon dia sejuk. Malam ni kita masih merewang Ya Allah Di, ayam banyak. kau nak aku gaul kunyit, kau nak aku potong ayam. Mana satu ni? Gaul ke apa kan? Kau gaul je. Dah gaul dah ni. Apa menu kita malam ni? Ni. Ayam kunyit. Kentang. Kentang ni tak confirm lagi. Tak confirm. Tak confirm jadi ke tak. Potong dulu lah. Potong dulu. Okay. Kita rebus. Menu kita malam ni ada ayam goreng kunyit by Chef Odi. Ya, Oi, sama-sama hai. semua. Haris. Liu tu. Masuk Liu. ke pensel dalam pensel box. Bukan kemarin. Ada kicap makan lagi. dulu, makan dulu nanti lukis. Aku pun dah lupa hari ke berapa. Tapi pagi ni kita pergi mana? Beautiful sound. Beaufort Sound Cruise. Kita naik cruise besar. Anak-anak tengah busy melukis. So aku dengan kawan aku dah siapkan breakfast untuk hari ni. Bagi tahu. So ni ada roti dengan sardin. Lepas tu ada cokodok ikan bilis. Apa tu? Adik? Apa tu? Habislah meja rumah orang. Jangan lukis meja rumah orang tu. Kau hari lukis apa tu? Hey, hari lukis apa? Macam bunyi Cuma tadi kita orang tidur macam ni lah. Agak sejuk tapi thankfully katil dia, tilam dia ni ada heater. Tilam ada heater. Ni pun heater ni macam tak function sangat. Tapi aircon heater ni bagus. Sejuk sekarang ni 3 darjah Celsius kat luar. Dia kata semalam ada salji dekat Queenstown. Dia tengah kehilangan pixel dia. Kita tengah misi mencari pixel Tengok bawah ni. Mana tahu tersepak.
Semalam aku single je. Aku tak perasan juga. Yang aku nampak sebenarnya jatuh kat sini. Itu yang iPhone ni. Aku iPhone. Macam inilah keadaan waktu siang dekat kawasan cottage tu. Baru nampak view gunung. Cantik weh. Itu salji baru turun malam tadi. Betul. Ni semua saja dah cair. Cair lah salji ni semua. Tengok tangan power ambil gambar. Cantik weh. Ni sebab view dia memang cantik. Gila lah. Cantik kan? Oh, lawa. Oi, laju bawa kerja. Ui, cantik Rasa macam dekat ni set up. Macam orang set up. Wallpaper. Pagi ni kita orang menuju ke kawasan Milford Sound Cruise. So kena naik cruise daripada situ, kena parking situ. Perjalanan daripada aku punya cottage ke kawasan tu lebih kurang dalam 2 jam ke 2 jam setengah. Tapi diorang kata dalam minggu ni memang kebanyakannya jalan tutup sebab hujan, ribut. So ada isu sikit kat jalan, so jalan tutup. Tak ramai boleh pergi. So diorang refund lah. Tapi hari ni nampaknya macam ada good news. That's why kita orang gerak je dulu. In case kalau masa perjalanan orang kata jalan tutup lagi, memang sama ada kena patah balik ataupun kita cari aktiviti lain lah kat kawasan sekitar tu. Sebab harga dia pun agak mahal juga tau actually, dalam RM360 seorang. Macam anakku yang kecil sekali tu free je. Tapi yang kena bayar aku, wife aku dengan Haris lah. So kita orang 3 kena bayar, tu dalam almost RM900 macam tu lah. So memang kena refund lah sebab aktiviti tak boleh buat kan. Tapi kita cubalah tengok macam yang keadaan nanti. Baru je tukar driver ni, aku baru duduk kat seat passenger. Tiba-tiba nampak tempat cantik kat sini. Boleh. Nak pergi juga? Jom. Ajak pergi juga. Cantiknya. Sampai kat mana ni lokasi dia nama? Kajang. Kajang. Bukan Kabangi. Kajang. Okay. So cantik ni. So kita kena ambil gambar kat sini. So what? Cantik ni. Kau lari ke sana? Aku lari. Cantik nampak view gunung. Nampak? Tapi tak sejuk sangat lah sini. Just nice lah. Tengok cantik view dia. Panoramic 360 view. Rasa macam dekat dalam gambar wallpaper. Kan? Ni lukisan sebenarnya ni. Cantik gila. Effort nampak Content creators. Inilah content creators yang sebenar. Nama tempat ni adalah Eglinton Valley Viewpoint. Ramai orang tengah ambil gambar sini. Dia open wide view. Depan sana pun ramai. Tiba-tiba diorang berhenti dekat sini. Rupanya kat sini ada Mirror Lakes. Lebih kurang dalam 5 minit lah untuk walking distance kat bawah tu. Okay, jom kita tengok. Jalan kaki kat sini je. Tapi kat sini dia kata do not feed the care. Mirror Lake ni kita nampak reflection gunung dekat tasik ni. Tapi bila ada macam movement tu, dia kacau sikit lah view. Sebab ada ikan, itik apa semua ni kan. Tapi memang cantik lah nampak reflection tu. This one nama dia Mirror Lake. Walaupun dia punya jambatan ni adalah kayu, tapi dia letak macam satu lagi surface supaya tak licin. Bagus lah.
Kalau tidak licin ni sebab basah kan, lembab sini. Cantik tu. Sepanjang aku drive dekat South Island, so this is the first time aku lalu dekat kawasan forest dia. Nampak lah pokok dia agak berbeza lah kalau berbanding dengan negara lain kan. So forest dia lebih kepada macam mossy forest. Sebab kalau tengok dekat kawasan Christchurch ke ataupun Wanaka pun semua, memang kat sana dia tak ada pokok macam ni, dia open wide view. Tapi kat sini dia dah lebih kepada tropical and mossy forest macam ni. Dah beza dah vibe dia, hijau-hijau, lebih pekat. Macam burung, tapi macam ayam. Kau ni apa? Kau duduk sini ke? Macam burung kiwi pun ada. Dia sampai ambil Alisa punya ni, cat. Function tau, stroller ni. Mana burung tadi? Berat kan kau nak tolak? Milford Sound ni dia banyak cara untuk kita nak visit dia lah. Sama ada kita naik cruise, kita juga boleh naik heli. So ini antara tempat yang boleh katakan menarik untuk kita nak experience the nature. Sebab basically kat sini kita akan dengar sound of nature. So dia macam chill. Nanti lah aku tunjuk kat orang macam mana experience kat Milford Sound ni. Okay, dalam ni dia ada station. Aku bawa kopi lah. Ada kopi? Kita orang bukan coffee drinker. Bukan eh? Kita orang tak minum. Kita orang Kau matcha ke kopi? Betul, Ke kau pilih aku? Matcha. Aku dah ambil tiket dah. Ada 4 tiket untuk 4 orang. Cruise ni memang aku sama dengan geng diorang ni. Luckily sama. Walaupun aku book lambat, tapi sama. Jom. Gate number 9. Panjang sikit lah queue dia. So ni kapal kita warna merah ni. So macam korang nampak, kecil ke tu. Ada kapal terbang yang kecil lah. Kita boleh experience tu juga. Boleh fly. Okay. Dari Queenstown nak turun kat sini pun boleh. Hui, gila dahsyat. Yelah, yang semalam yang Aiman tu kan semalam ribut. So bila ribut jalan tutup, so the next day tu dia cuba naik kapal terbang. Tak boleh tak? Tak boleh nak landing sebab ribut. Faham. So hari ni baru jalan tu dah clear. Rezeki kita orang lah. Betul-betul. Cuaca cantik.
Terima kasih bang. Sekarang ni kru sudah pun bergerak. Cahaya matahari panas terik, tapi cuaca sejuk, angin sejuk. Itulah cuaca dekat sini ya. Berapa darjah Celsius sekarang? 6 darjah Celsius. Kita dekat atas sekali. Sama Odi, Nair dengan Haris. Slowly increase our speed. With a bit of luck, they'll travel along with us. So kita akan berada dekat atas ni selama 2 jam. Dan kat sini juga ada makanan, ada segalanya lah. So kalau nak makan ke apa boleh lah kat sini. So ada 2 haiwan yang kita jumpa kat sini tadi. Dia tunjuk first adalah dolphin. Memang banyak gila dolphin tadi swim kat sini. And second is seal. Ada seekor je dekat atas batu tu tadi. So kita lepak sini je makan. Betul. Makanan kita dah tapau pada malam tadi lah. Masak malam tadi, panaskan pagi tadi. Kita sejuk balik. Menu sama lah. Nasi dengan ayam goreng kunyit. Kicap pun tak ada ni. Aduh guys. Tak pakai kicap sedap ni. Sekarang ni dah hampir pukul 3. Dan kita orang ada dalam masa 4 jam lagi untuk drive sampai ke Queenstown. Itu kalau tak berhenti lah. Kalau berhenti-berhenti mau 5 jam kak. Depan ni adalah Tutoko River. Dan ini adalah jambatan dia lah untuk kita nak menyeberang. Cantik ambil gambar sini. View pun cantik. Cuaca sekarang tak sejuk sangat macam pagi tadi. Oh, berasa bergegar. Kita dekat sini. Oh, air dia hijau guys. Ini air, punca air ni adalah daripada snow tu. Air glacier turun sini. Sebab air dia memang turun-turun dari gunung tu, dia turun lalu sini. Sekarang ni kita orang tengah tunggu lampu merah. So kita akan lalu terowong dalam tu lah, melalui gunung depan ni. Kita tengok magical view dia. Oh, rasa macam dekat New Zealand. Memang kat New Zealand lah kan. Tak tadi semua gunung bersalji lah. Nampak burung. Tak tahu ni burung apa. Oh, nampak ada burung tepi ni. So nama burung ni Kia Bird. Dia macam burung kakak tua sebab dia punya paruh tu macam tajam dan panjang. Jadi colour hijau. Colour hijau pekat. Cantik. Unik lah. Dia tepi ni jinak burungnya. Lagi 2 jam setengah perjalanan. So expected 7.30 malam sampai. Sekarang ni wifi driver dah tak larat nak drive lah. Penat sangat. View ladang lah banyak sekarang ni.